Ya. Okey, selamat kembali seperti yang kita janjikan. Topik kita ialah kurus demi ibu. Tak sabar sebenarnya nak berbincang tentang perkara ini sebab tadi kita dah sembang dengan tamu kita kan. Sebentar tadi dia memang memberikan inspirasi lah walaupun saya ni tak pernah gemuk sikit kan. Tapi okey, ini isu wanita kot juga cepat naik kan. Dan apa yang paling penting sekali ialah kita nak kongsikan hari tetamu kita pernah berat badannya mencecah 153 kilogram selama beberapa tahun. Dan alhamdulillah sekarang ni sudah pun mencapai berat badan yang ideal lah, 72 kilogram. Nak kata ideal, dia kata ada lagi sikit lagi, dia kata target hujung tahun ni. Jadi insyaAllah kita kenalkan di studio Farah juga. Farah Fazli. Kiri saya Farah, kanan saya Farah. Farah Fazli, terima kasih kerana bersama kita pada di rancangan Assalamualaikum ni. Salam. Okey Farah. Yang kita nak tanya kan, memang Farah dah beritahu Farah punya berat terberat ialah 153 kilogram. Okey, Farah ni sebenarnya besar dan berat ni kan sejak umur berapa? Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Saya memang daripada kecil memang dah berat. Okey. Memang daripada darjah 1 dah berat 30 kilo, darjah 6 dah 60. Okey. Sekolah menengah pun dah almost hit 100. Okey. So memang basically daripada kecil lah, memang family pun genetik besar. Okey, 153 kg tu masa umur berapa tu? Hit 153. Tahun lepas Januari 2015. Baru je lagi, masya-Allah. 2015? Ya. Oh, baru lagi. Betul. Maksudnya bila dah sampai ke puncak tu baru timbul kesedaran nak I have to do something. Kesedaran tu Macam mana boleh timbul tiba-tiba sebab lama kot obes? Tak, dia sebenarnya mula-mula dia tak rasa sangat sebab macam rasa macam kita okey je, tapi bila dah start kerja so macam dia limited pergerakan. Lepas tu dah start sakit di sana, and especially biar orang cakap kan sekeliling, especially bila orang cakap kat mak saya something yang macam hurts lah. So macam dari situ stepping stone macam kita buat sikit-sikit lah. Kebetulan ada program Jom Kurus, saya join. Yang dikelolakan oleh Kevin Zari. Ya. Alright. Topik hari ini adalah berubah demi ibu, kurus demi ibu. Kenapa kurus demi ibu? Apa yang ibu cakap yang sampai boleh mengubah Farah? Sebab macam bila bila badan dah terlampau berat, lepas tu macam saya pun tak selalu nak keluar, nak mingle dengan orang, macam saudara pun malu juga. So macam bila saudara datang, lepas tu kita salam lah. Lepas tu macam dia cakap mak saya, tapi bukan cakap kat saya, cakap kat mak saya. Farah tu dah gemuk betul, takkanlah tak tegur langsung semua. So macam mak saya terasa lah, macam as if macam dia orang cakap mak saya telling her that macam dia tak boleh terjaga anak, macam tu lah. So macam dia cerita lah, macam kesedaran tu timbul everyday, dia macam kurus lah, ubah lah, macam tu. Tahun ni dia orang jumpa terkejut lah. Salam sekali. Lepas tu bila lagi siapa sekali Siapa orang ni? Betul lah. Alhamdulillah lah. Okey, tapi pastinya prosesnya bukanlah mudah. Tidak sekelip mata macam tu kan. Ketika awak berada pada tahap 150 berapa kilogram tu, mungkin ada sakit ke, ada penyakit yang membuatkan anda terdetik untuk I have to. Saya memang so far tak ada penyakit teruk, tapi ada asma dengan eczema. Eczema dengan asma dulu memang selalu attack, memang selalu MC lah. Okey. So macam lagi satu kaki, sebab dia swollen. Dia sebab macam berat, memang susah sangat nak jalan. Sekarang berbeza? Sekarang alhamdulillah dah boleh lompat lah. Dah boleh lompat lah ya, boleh. Okey, jadi Farah, ceritakan kat kami proses tu Farah. Proses tu, first sebab Jom Kurus ni dia educate, sebab kita tak tahu, macam saya zero knowledge. So macam diorang akan ajar senaman and diet yang balance. So daripada situ sikit-sikit, so macam exercise pun buat, diet pun saya try buat juga. And then dia yang main dia sebab saya continue, even result sikit tapi still continue. Sikit by sikit, istiqamah lah. Even tak besar sangat dia punya ni, dia punya result, tapi bila ada result sikit, itu yang jadi saya nak proceed lagi, nak teruskan lagi. Okey, apa makanan yang awak ambil dan apa exercise yang awak lakukan setiap hari? Setiap hari sebab saya join group workout. Group workout tu
macam-macam lah. Macam guna body weight. So sekarang ni saya buat weight training juga sebab nak bagi tone. Makanan dia seimbang, kena ada nasi, protein, sayur. Boleh lah makan nasi. Boleh, tak ada masalah. Sebab memang kena makan nasi. Sebab bagi saya, sebab untuk saya dia energy. Kalau boleh tukar roti ke apa kan. Okey. Tapi makanan ni beza dulu dengan sekarang macam mana? Dulu saya memang makan at least nasi memang penuh 2 pinggan lah. So sekarang memang cut portion sikit lah. Tapi saya memang, luckily saya memang makan sayur, memang gila sayur. So macam saya banyakkan makan sayur dengan buah. Sebenarnya nak kurus tu daripada 100 lebih tu sampai sekarang, ada tak rasa macam seksanya aku nak kurus? Awal-awal at the beginning tu memang susah sebab saya, kalau kata orang lain susah dia sekali ganda, saya rasa saya 3 kali ganda. Sebab saya nak buat exercise tu, bayangkan macam ada 10, 20 kilo. So memang limited. So yang tu yang buatkan kita mental down. Tapi sikit-sikit lepas tu saya buat group workout. Bila group workout dia macam bagi support each other. So macam thanks lah sebab ada kawan-kawan yang very supportive dengan coach tu. Dalam satu hari berapa jam Farah mengambil masa untuk exercise? Dia kalau exercise satu hari dia tak payah lama. Janji 1 jam fokus. Okey. So setiap hari 1 jam je? Sekarang ni setiap hari saya daripada Isnin sampai Jumaat. So saya 2 hari saya rest weekend. Okey. So tiap-tiap hari awak exercise kecuali Sabtu Ahad? Dia depends lah. Ada setengah 3 kali seminggu. Depends dekat orang tu. Dia bukan ikut saya. Dia ikut individual. Alright. Kira sejam tu apa je yang dilakukan? Depends lah. Kalau macam hari tu kita buat weight training, kita buat yang apa tu weight training? Weight angkat berat. Okey. Angkat berat. Kalau ada yang hari lain saya buat weight training ni body weight. Body weight tu yang kita lompat-lompat macam tu lah. Squat, lunges, yes, everything. Okey. Baik, selalu kalau saya cakap dengan mereka yang berdiet lah kan, ataupun nak mengurangkan berat badan, dia bukan diet, dia kena kombinasi kan. Diet dan exercise. Ada satu waktu yang panggil plateau. Ataupun tepu. Betul. Buatlah apa pun. Betul. Berat badan tak turun tentu je. Betul. Kurangkan makanan, exercise lebih. Betul. Tapi still di situ. Jadi boleh tak Farah cerita pengalaman Farah melalui fasa tu? So far dah 2 kali. Okey. Yang baru-baru ni masa berat berapa dengan berat berapa masa tu? Masa tu berat 90 dengan 7 nak masuk 70 ni. Yang tu dah plateau. Yang first memang kebetulan dua-dua time ni saya pergi bercuti. Allah. So restkan badan. Just having fun, macam jangan stresskan badan. Lepas tu saya change diet, change exercise. Change exercise tu more intensity lagi lebih. Lepas tu berat kena lagi berat. Kalau kita buat weight training. And makan tu macam kita just macam katakan fokus macam sebulan kita betul-betul strictly diet yang betul-betul healthy. And then dah sebulan tu tempoh back tu to normal. kita back to normal. Kita nak change sebab body kita bila dah biasa dia akan adapt. So dia memang akan tahu kita punya aktiviti. Macam kita cheat body lah. So kita kena tipu sikit badan kita. Lepas tu baru dia akan dengar balik dengan kurang. Okay. Boleh share sikit gambar-gambar yang terpapar di skrin tu? Farah, itu bila tu? Itu yang baru. Yang terbaru lah. Mana Farah? Kiri baju putih. Masya Allah, Farah baju kecil. Itu antara aktivitis. Ini event lari saya yang 10 kilo first. Okey, Farah. Sekarang ni Farah dah turun berat badan dalam masa 1.5 tahun lah kan? Hampir 2 tahun. Ada tak macam tadi kawan-kawan yang berbadan gempal yang bertanyakan Kak Farah, dapatkan tips? Ada. Ramai yang tanya, ramai yang macam dekat IG, dekat Facebook yang PM saya, WhatsApp pun ada yang dah lama tak kontak balik. So macam saya share lah apa experience saya lah. Nak kata saya macam coach yang memang banyak ilmu, tak adalah. Tapi based on experience kan, saya bagi tahu lah apa yang saya buat. So macam bagi semangat, macam tu lah saya buat. Kat office pun bila yang ada satu hari yang Kevin Zari viralkan gambar, so macam everybody pun macam tanya-tanya. Farah memang. So macam dekat pantry lah, dekat toilet lah. Macam kita share macam tu lah. Sekarang ni sasaran berat badan yang diimpikan ialah berapa? Kalau sebab saya macam ni, saya fikir ambil stretch terus. Stretch saya nak 48. Wow. Sebab tak semestinya boleh dapat kan. At least kalau dah sampai 50 lebih tu tak adalah rasa ralat sangat kan. InsyaAllah boleh Farah. Satu achievement tu kiranya. InsyaAllah boleh. Tapi itulah. So in order to achieve 48 tu, what's your plan?
Still continue. Masih cakap yang penting dia istiqomah lah. So macam jangan putus, jangan stop kat situ je. So macam memang saya banyak refer dekat coaches sebab coaches saya ramai. So macam banyak tanya. So macam diet pun kena pandai ubah juga. Okey, dan so adakah mak awak gembira sekarang? Alhamdulillah sekarang kalau jumpa orang, ni anak saya. Banyak dengan bangga. Kan tak adalah. Okey, sebenarnya antara satu lagi yang saya selalu lihat bila bercakap tentang isu ni ialah perubahan lifestyle. Betul. Mesti sebelum ni kadang-kadang macam ada orang atau kita sendiri kata saya memang genetik macam ni. Betul. Betul tak? Adakah alasan tu boleh diterima? Farah pandai sebab saya ada 7 adik-beradik. Dan 7 adik-beradik seorang je yang kurus. Itu pun sebab dia Air Force. Yang lain semua badan besar. So tak jadi genetik bukan isu lah. Kita sendiri, kita yang nak, kita tahu apa yang kita nak. So kita punya effort sendirilah. Okey, dengan izin Allah, insya-Allah. Kalau lah ada orang di luar sana yang kata aku tak ada support system macam mana tu? Support system maksudnya tak ada. Macam Farah kata, Farah mula-mula tak reti, tak tahu pun nak exercise macam mana, zero kan. Tak tahu macam mana nak start. So Farah ada support system. So mereka tak ada support system. Jadi macam mana? Macam kalau saya yang starting ni jom kurus lah. Sebab dari situ memang diorang educate kita. Sebab sekarang ni saya percaya ramai yang orang buat program yang untuk kuruskan badan secara bergrup semua. Kita boleh ikut diorang lah. Memang bukan ada setengah orang boleh percaya ke. Try dulu baru tahu result. Kita worth it to try. Siapa inspirasi anda dalam ni? Maksudnya inspired by siapa? Ada tak contoh-contoh figura-figura yang bila nak down je, okay, aku nak macam dia. Macam tu. Ada kot. Tak ada? So tak ada kot. Tapi sekarang awak lah inspirasi kepada penonton-penonton yang lagi masalah obes ni sebab kan. Sebab saya rasa saya kalau nak ikut, bagi saya lah, saya percaya kalau saya ikut orang sangat pun tak boleh. So saya ikut diri saya sendiri. Kemampuan lah, masing-masing. Okey, kata-kata terakhir Farah. Secara ringkas dan padat kepada para penonton. Saya percaya semua orang memang ada yang dah pernah try, ada tak pernah try untuk diet. Memang ada niat. Apa-apa pun macam ni, kita cuba dulu. Kita cuba dan try cari apa ni, ilmu tu dan refer kat mana-mana, insya-Allah akan ada jalan dia dah. Insya-Allah. Antara paling penting yang penting disiplin, istiqamah. Lepas tu kalau kita buat sesuatu tu, saya percaya saya buat sebab dengan enjoy, fun. Jangan stres. If stress memang tak jadi. Okey. Disertakan dengan doa dan tawakal jugalah. InsyaAllah. Ya, betul. InsyaAllah. Terima kasih Farah. InsyaAllah harap-harap dapat bertemu dengan Farah beberapa bulan lagi. InsyaAllah. Dengan berat 48 kilogram. Doakan insyaAllah. Okey. Terima kasih Farah atas perkongsian dan tips-tips yang diberikan kepada para penonton. InsyaAllah memberikan inspirasi kepada anda. Okey, dan pastinya kita nak kurus bukan sebab nak cantik saja, tapi nak sihat. InsyaAllah. Baik, kita rehat seketika. Kita akan kembali lagi lepas ni dengan Suk Assalam. Nantikan.